Ambillah mangga dengan galak, jatuh dua, menjadi terpencar. Izinkan saya mengucap bismillah, semoga kata berlangsung lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zahra Tasnim Imani binti Hamzah. Saya berumur 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebahasaan Perih yang terletak di Ajil, Terengganu. Kod sekolah saya ialah TBA 5030. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang guru. Pada masa lapang, saya gemar membaca buku cerita dan membuat roti bersama ibu saya. Di dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku cerita yang bertajuk Cik Hantu Makan. Cik Hantu Makan ialah sebuah novel karya Lisa Azmin dalam siri Anas Anis. Siri buku yang sangat saya sukai. Buku ini diterbit oleh Galeri Ilmu Sendirian Berhad pada 2019. Buku cerita ini mengandungi 125 halaman. Buku ini berharga RM12.90. Buku ini mengisahkan Natalia atau Tia, saudara jauh kepada Anas dan Anis yang sangat gemar makan. Namun, jika makanan tidak menepati cita rasanya, Tia akan merungut dan membuangnya. Meskipun telah berjanji kepada ibu bapanya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, ini mencetuskan ketidakpuasan hati dalam keluarganya. Sebagai usaha untuk mendisiplinkan Tia, ibu bapanya menghantar Tia ke rumah sepupunya, Anas dan Anis. Tambahan pula, ibu bapanya perlu ke bandar untuk berkursus. Ibu bapa Tia berharap agar Tia akan belajar menghargai makanan dengan melihat cara hidup Anas dan Anis yang lebih berdisiplin dan bersyukur. Pelbagai pengalaman yang dialami oleh Tia sepanjang berada bersama Anas dan Anis. Salah satunya ialah semasa Tia berjalan bersama Anas dan Anis, mereka pergi ke Tasik untuk melihat pemandangan dan menenangkan hati Tia yang merindukan ibu bapanya. Setelah itu, mereka pergi ke kafe untuk makan kek. Semasa makan, Tia merungut kerana kek itu tidak menepati cita rasanya. Tia mengangkat piring itu untuk membuangnya. Namun, Anas dan Anis berjaya menasihati Tia. Akhirnya, mereka membawa pulang kek tersebut. Sewaktu tiba di hujung Tasik, mereka terserempak dengan food truck yang selalu menghantar makanan kepada gelandangan. Anas dan Anis membantu sukarelawan mengagihkan makanan kepada gelandangan di situ. Usai mengagihkan makanan, Tia melihat keadaan di situ dengan perasaan sedih. Kebanyakan mereka kurus kering, tidur beralaskan kotak-kotak lusuh. Tiba-tiba datang seorang kanak-kanak menarik hujung baju Tia. Dia meminta makanan yang dibawa oleh Tia. Tetapi Tia tidak tergamak untuk memberikan lebihan kek mereka tadi. Tia pun mengajak Anas dan Anis pulang. Tia berjanji akan datang semula dengan membawa kek yang sedap untuk kanak-kanak itu. Dalam perjalanan pulang, mereka membeli bahan-bahan untuk membuat kek. Selepas makan, Tia pun membuat sebiji kek. Malang tidak berbau, kek itu tidak dapat disiapkan kerana adunannya terjatuh di atas badannya. Ketika dia ingin membakarnya, Tia sedih lalu masuk ke bilik. Keesokan harinya, Anas dan Anis memujuk Tia membuat kek sekali lagi. Tia takut dimarahi ibu Anas dan Anis kerana peristiwa semalam. Tetapi Anas dan Anis terus memujuk Tia. Akhirnya Tia bersetuju. Mereka pun berjaya menyiapkan 2 biji kek. 1 kek untuk dimakan bersama dan 1 lagi untuk diberi kepada kanak-kanak gelandangan. Petang itu, ibu bapa Tia datang mengambil Tia. Sebelum pulang, Tia mengajak ibu bapanya beserta Anas dan Anis pergi ke Tasik itu semula. Tia memberikan kek itu kepada Ayu, kanak-kanak gelandangan yang pernah meminta keknya dahulu. Ayu dan kanak-kanak sebayanya makan bersama. Habis licin kek yang dibawa Tia. Tia sangat terharu.
Dia menyesal kerana sebelum ini selalu membuang makanan yang tidak disukainya, sedangkan ramai lagi orang yang memerlukan makanannya. Pengalaman ini membuka matanya tentang kepentingan menghargai rezeki dan tidak membazir. Novel ini membawa mesej yang kuat tentang kesyukuran, disiplin dalam menghargai makanan dan perubahan diri ke arah yang lebih baik. Sekian, terima kasih.